Apa cerita Raup? Sampai Sultan Pahang sendiri dengan anak dia turun bawa kereta, masuk dalam lumpur, masuk dalam apa, dalam hutan Banat nak cari. Kau bayangkanlah seorang sultan bekas agung, orang kata penguasa hak, penguasa hakiki kat tanah bumi Pahang tu. Okay. Jangan kau cerita pula aku menidakkan kuasa Allah pula. Ini jangan kita cerita peringkat manusia ni. Sampai dia sendiri masuk kereta, dia sendiri pergi tanya dengan pusat operasi gerakan apa semua ni, tanya. Kau bayangkan sampai macam tu sekali. Cuba kau bayangkan, ni China, ni China ke India ke apa ke yang bukan Melayu ni, yang masih anggap Melayu resis ni, Melayu tak pernah bagi ni. Kau bayangkan benda ni berlaku dekat tanah besar China, dekat tanah besar India, dekat Thailand, dekat Korea Utara ke. Kau bayangkan, kau duduk sana, muka kau orang ni sama, kau duduk dekat negara sana tu, kau buat benda gila ni, kau buat benda gila ni, kau jarah, kau rembat tanah-tanah orang, kau ceroboh tanah-tanah orang. Kau rasa dengan berpuluh ribu hektar ke ekar ke apa benda ni, aku pun tak tahu, kau rasa kau boleh hidup selamat ke? Jangan kata kau silap-silap anak bini kau, keluarga kau pun mati kena sembelih, kau tahu tak? Tahu tak? Kau punjur nasib baik kau duduk dekat bumi yang tanah Melayu ni, orang ada iman, ada agama, lemah lembut, sampai Sultan turun tau. Kau bayangkan sampai tu jimpeng korang tu turun. Sampai tu, siapa nama Korea Utara punya presiden tu turun bawa kereta sendiri. Kau rasa kau selamat ke kalau dah ketua turun nak tengok tanah dia kena rembat? Kau rasa kau selamat? Tu tak berterima kasih lagi tu dengan Melayu tu. Tara-tara tu cakaplah kami ni tak, apa orang kata, tak harmoni kan, tak nak mengaku korang ni sama dengan kami, menidakkan apa ni, asyik ketuanan Melayu. Sedarilah kami ni daripada abad ke-7 lagi dah ada kat bumi ni. Nama pun tanah Melayu, siapa kat England tu pun ada menara Malay land. Sedar-sedarlah diri kepada pengaji-pengaji ni India ni, Hindu ni, apa semua ni, yang duduk cakap lah apa, mau apa, cola tak habis-habis ni. Aku cukup menyampah betul lah kan. Kau betulkan sendiri betul-betul puak-puak kau tu dulu kan. Aku tak tuduh semua ni, betulkan dulu puak-puak kau dulu yang lilit-lilit kain kuning dekat batang-batang pokok apa semua ni, yang ceroboh tanah orang ni. Betulkan kaum kau tu dulu sebelum kau nak sembang sejarah apa semua ni. Kau betulkan kaum kau dulu kan. Betulkan apa, bukan aku nak ajar kau cara semayang cara kau, bukan. Betulkan dulu kalau kau nak di ke rumah ibadat, collect duit ramai-ramai, wakaf, keluarkan duit seorang sikit, beli tanah. Aku cakap ni jangan cut video aku. Tengok Kristian, kau tengok apa lagi, Punjab lah, apa benda, semua ada geran, semua ada. Kau kalau ada geran, ada tanah, kau nak buat 80 tingkat pun suka tinggal lah. Kau nak tunggang terbalik kata tu lantak kau, janji geran kau, tak ada siapa kacau. Yang orang marah ni kau ceroboh tanah orang ni. Yang orang marah kerajaan sekarang ni, masjid kat Perak tu apa jadi? Aku ni dalam satu video ni macam-macam boleh pergi kan. Kalau jadi dekat Raut tu, dekat tanah besar Cina ke, tanah besar India ke, mampus. Yang menceroboh mati, ahli parlimen, ahli politik yang backup mati, sila-sila bulan dengan keluarga-keluarga mati. Siapa bersetuju ke dalam semua hidup. Aku boleh baca dah. Kau rembat Maharaja punya tanah. Bukan seekar dua, bukan sekaki, bukan sepetak marmar. Kalau ada 10 kali Putrajaya, sebesar Labuan, separuh apa benda ke? Kau ingat apa benda? Kau curi tu dah berpuluh-puluh tahun, dan aku tak heran sikit pun kalau ada kuda tunggangan di kalangan bangsa aku ni yang duk makan nasi duit tepi. Takkan mustahil punya orang tak tahu. Sedangkan bekas askar tu masuk bau potong-potong, bau lalunya tu dah kena 50,000 dah. Penjara 2 tahun. Kalau tak silap aku lah. Kan? Fikir-fikir kan. Ada benda kita boleh berharmoni, tapi ada benda kan, betulkan dulu bangsa kaum kau tu dulu. Betulkan dulu bangsa dan kaum kau tu dulu. Yang mana nak buat rumah ibadat tu, beli tanah. Kau nak buat 800 square 3 orang je semayang pun tak apa. Janji tanah kau, nama kau. Yang orang marah ni kau ceroboh tanah orang, lepas tu claim pula, lepas tu buka surat British. Kau ingat tanah Melayu ni berwujud 200 tahun. Lepas tu kau mulalah nak sebarkan kau punya cakap kau datang daripada Chola lah, mana lah, nak menegakkan juga
Kan, tak payahlah aku ulang kat sini. Jadi duduk sini, muhasabah diri sendiri. Kan? Kalau kau rasa menyampah sangat, come on lah, balik lah. Aku suka cakap balik. Sebab warna kulit apa semua sama. Buat kekayaan kat sana pula. Tengok senang macam kat orang Melayu ni ke lebih kurang ke? Adab sopan kaum asal kau tu, negara asal kau, sopan dia, akhlak dia sama ke macam kami orang Melayu ni? Kau fikir sendiri lah. Cerdik pandai. Fikir sendiri. Alright. Assalamualaikum. Bye-bye.